Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit thayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat yang diberikan olehnya, maka sama-sama kita dapat kekal di dalam bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan, bulan berkah, bulan penuh rahmah, bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan padanya banyak kelebihan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Rasulullah SAW bersabda berkenaan tentang puasa di bulan Ramadan. Mafhumnya, apabila tibanya Ramadan, maka terbuka pintu-pintu syurga, tertutupnya pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan yang besar dibelenggu. Apabila difahami daripada hadis ini, kita ketahui bahawa pintu-pintu syurga ini mempunyai 8 pintu, manakala pintu-pintu neraka ada 7 pintu. Dan kita ketahui bahawa di bulan Ramadan, syaitan-syaitan yang besar dibelenggu. Maka kita dapati ramai daripada kalangan umat Islam di bulan Ramadan, mereka ini gagah, mereka ini kuat dalam beribadah kepada Allah, dalam mentaati perintah Allah, dalam melakukan amal-amal sunat. Kenapa? Kerana syaitan-syaitan yang besar telah dibelenggu. Rasulullah SAW juga telah mengkhabarkan di syurga ada satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Dikatakan tidak akan masuk ke dalamnya melaluinya melainkan orang-orang yang berpuasa. Pada hari akhirat, ada satu malaikat akan memanggil, aina shaim, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka bangunlah mereka yang berpuasa dan mereka akan masuk ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Apabila mereka semua sudah masuk, maka ditutupnya pintu tersebut dan tidak akan masuk ke dalamnya melaluinya melainkan mereka yang berpuasa. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, mafhumnya, setiap amalan anak Adam yang dilakukan dengan betul, iaitu memenuhi rukun dan juga syarat, maka akan dilipat kali gandakan pahalanya sehingga 10 kali ganda. Satu kebaikan akan diganjarkan sebanyak 10 kali ganda, bahkan dikatakan sehingga 700 kali ganda pahalanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam sebuah hadis kedusi, mafhumnya, kecuali puasa, sesungguhnya pengetahuan tentang berapa banyak pahala yang akan dilipat kali gandakan untuk orang yang berpuasa, maka itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Sesungguhnya hamba-Ku itu, dia telah meninggalkan syahwatnya, telah meninggalkan makan minumnya kerana Aku. Difahami daripada hadis ini, hendaklah kita melakukan amal soleh dengan memenuhi rukun dan juga syarat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya kelebihan bagi orang-orang yang berpuasa itu banyak. Maka hendaklah kita lakukan ibadah puasa kita ini dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ikhlas, maka akan diberikan kepada kita pahala atas segala amal yang kita lakukan. Bagaimana untuk kita lakukan puasa dengan sempurna? Ya, apabila kita katakan puasa, maka hendaklah kita tahu tentang rukun-rukunnya dan kita memenuhi rukun-rukunnya. Yang pertama, rukun bagi puasa adalah niat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, niat puasa itu hendaklah dilakukan pada waktu malam dan setiap hari. Daripada terbenamnya matahari sehinggalah terbitnya fajar, iaitu tempohnya di antara waktu maghrib sehingga waktu fajar, iaitu waktu subuh. Malam itu hendaklah kita lakukan niat. Dan niat itu merupakan perbuatan hati. Namun begitu, boleh kita lafazkan dengan mulut, kerana mulut ataupun lidah ini membantu untuk hadirkan niat di dalam hati. Niat yang sempurna seperti mana ulama mengatakan, nawaitu shauma radin an ada'i syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Adapun yang biasa kita lakukan, nawaitu shauma radin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka kita boleh gunakan kedua-dua niat ini. Mafhumnya, dalam bahasa Melayunya, sahaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu Ramadan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat kawan-kawan, jangan lupa untuk kita lakukan niat setiap malam.
Dan niat itu merupakan satu kewajipan untuk mengesahkan kita punya ibadah puasa. Rukun yang kedua adalah tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ini banyak. Antaranya ialah memasukkan sesuatu ain, iaitu benda, ke dalam 5 rongga yang terbuka. Rongga yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah hidung, yang ketiga adalah telinga, yang keempat kubul dan yang kelima dubur. Rongga yang pertama adalah mulut. Bagaimana dikira batalnya puasa itu? Iaitu apabila kita memasukkan sesuatu dengan sengaja tanpa paksaan ke dalam mulut, dan apabila ia melepasi makhraj ha, melepasi masuk ke dalam mulut, melepasi makhraj ha, maka batal puasa kita. Rongga yang kedua adalah hidung. Apabila kita memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang hidung dan melepasi khaysyum. Khaysyum ini apabila kita pegang di hidung kita, pangkal hidung kita, maka kita akan dapati ada tulang. Apabila kita masukkan sesuatu seperti lidi ke dalam hidung, melepasi khaysyum, maka batal puasa kita. Rongga yang ketiga adalah telinga. Bagaimana nak dikira batalnya puasa? Iaitu apabila dimasukkan sesuatu benda ke dalam lubang telinga, yang mana had bagi lubang telinga ini adalah yang mana jari kelingking ini boleh masuk ke dalamnya. Maka apabila melepasi had ini, had jari kelingking yang tak boleh masuk ke dalam telinga, maka batal puasa kita. Sebagai contoh, kita memasukkan sesuatu yang lebih kecil daripada jari kelingking kita masuk ke dalam telinga, batal. Namun begitu, dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga batal puasa. Manakala pendapat yang kedua mengatakan kalau masukkan sesuatu ke dalam telinga, sebagai contoh, kita korek telinga, tak batal puasa. Maka kita boleh pilih mana-mana pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i. Rongga yang keempat dan juga yang kelima adalah kubul dan dubur. Kalau dimasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam kubul dan dubur kita, maka batallah puasa kita. Antara perkara yang membatalkan puasanya lain adalah muntah dengan sengaja. Jika seseorang itu dilakukan muntah dengan sengaja, sebagai contoh, dia memasukkan jari ke dalam mulutnya, lalu dia muntah, maka batal puasanya. Adapun kalau muntah itu tidak disengajakan, contohnya kita sakit, lalu kita muntah, maka tak batal puasa kita dengan syarat kita tidak telan apa-apa daripada muntah tersebut. Perkara yang membatalkan puasanya lain juga adalah jimat di siang hari, iaitu persetubuhan yang dilakukan oleh suami dan isteri di siang hari. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka ada bagi sang suami itu kafarah. Apakah kafarahnya? Iaitu yang pertama, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba. Kalau dia tak mampu, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia memberikan makan, iaitu 1 cupak makanan asasi kepada 60 orang miskin. Antara perkara yang membatalkan puasa juga adalah gila seketika. Sebagai contoh, jika seseorang itu dia gila pada jam 8:30, dia jadi normal semula, maka walaupun seketika batal puasanya. Dan perkara yang membatalkan puasa juga pengsan sepanjang hari serta mabuk yang disengajakan sepanjang hari. Apabila seseorang itu dia melakukan riddah, maka boleh batal puasanya. Apa itu riddah? Iaitu seseorang itu dia melakukan perkara yang boleh mengeluarkan dirinya daripada Islam. Riddah ada 3. Iaitu yang pertama, riddah dari segi perbuatan. Sebagai contoh, jika seseorang itu dia pergi kepada patung, lalu dia menyembah dia, tunduk kepadanya, maka batal imannya, batal puasanya. Riddah yang kedua adalah dari segi percakapan. Sebagai contoh, dia hina Islam, dia hina Nabi Muhammad, dia hina para malaikat, maka batal puasanya dan batal imannya juga. Dan yang ketiga adalah riddah dari segi kepercayaan di dalam hati. Sebagai contoh, jika seseorang itu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti makhluk, maka batal imannya, batal puasanya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaklah kita ketahui apakah rukun-rukun puasa dan apakah perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Supaya apa? Supaya kita dapat laksanakan ibadah puasa dengan sempurna, menerusi ilmu yang kita pelajari dengan yakin dan istiqamah. Hendaklah kita
berpuasa dengan ikhlas kerana Allah SWT, hanya dengan kerana Allah, maka segala amal ibadah kita diterima olehnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.